Assalamualaikum, selamat sejahtera. Wanakkam, tachahau. Saya Muhammad Suman Siwam. Hari ini saya kembali ataupun membuat satu video pandangan, ya. Baru-baru ini kita melihat PMX kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, banyak membicarakan tentang rasuah. Sebagai rakyat Malaysia, saya tidak ada masalah dengan rasuah ini. Pendekatan yang diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu PMX kita ini, selama ini tidak ada bantahan sama sekali dan saya pun tidak membangkang. Tapi saya ada beberapa persoalan dalam pemikiran saya untuk dibagi tahu, ya, sebagai pandangan. Ya, apakah pendekatan dasar polisi yang government ataupun kerajaan madani ini buat terhadap perasuah? Sebab saya melihat tidak ada kes rasuah yang besar-besaran ditangkap. Tidak ada tindakan. Saya melihat lebih pada sentimen politik dan lebih pada mainan-mainan kebencian, ya, ataupun dasar-dasar peribadi. Bukan ini adalah dasar negara. Ya, dah berapa lama dah kita dengar pasal Anwar Ibrahim ini sebut pasal rasuah. Tidak ada masalah. Ya, baru-baru ni kita lihat kes Yusof Rawda ni kan. Kita lihat dasar-dasar perundangan pun dipermainkan. Apa lagi dasar-dasar rasuah? Ya, kita boleh ambil pendekatan daripada negara China, macam mana diorang laksanakan hukum, undang-undang, ya, untuk mencegah rasuah. Apa kata Anwar Ibrahim jadi ketua SPRM, ya, ganti Datuk Seri Azam Baki, ganti Azam Baki untuk jadi ketua SPRM. Saya rasa beliau lebih layak jadi ketua SPRM. Saya tengok daripada pendapat ataupun pandangan Azam Baki ini kurang daripada PMX. Lagi banyak PMX bercerita pasal rasuah. Selagi mana dia bercerita pasal rasuah, lagi ramai benci. Sebab apa? Tidak ada pendekatan ataupun pelaksanaan yang tuntas untuk menghapuskan rasuah di negara ini. Saya tidak dapat melihat dan tidak dapat tahu apakah pendekatan dan dasar polisi yang ditetapkan oleh kerajaan madani ini. Lebih pada retorik, lebih pada sentimen, lebih pada politik. Buat atas macam kepentingan. Tidak ada salah, kita tidak bantah sama sekali dengan perkembangan ataupun pendekatan, ya, usaha, pelaksanaan untuk menghapuskan rasuah. Tiada ada masalah. Tetapi sampai tahap mana? Ya, sampai mana dasar ataupun polisi undang-undang ini dilaksanakan untuk perasuah? Ya, sampai bila kita nak bercakap retorik saja, ya, tanpa ada apa-apa perkembangan, perubahan. Dah berapa lama dah jadi kerajaan madani? Yang saya nampak diorang ada slogan je, madani. Kerajaan madani, sikit-sikit madani. Ya, kita tidak ada masalah. Ya, pendekatan apa yang kerajaan buat sekarang? Kita nak penjelasan. Ya, pergi parlimen pun cerita pasal rasuah. Pergi sana pun cerita pasal, pergi berkempen politik pun bercerita pasal rasuah. Di mana-mana luar negara pun Anwar Ibrahim pergi bercerita pasal rasuah. Tetapi apakah pendekatan polisi ataupun dasar-dasar untuk penghapusan rasuah ini? Itu yang kita mahu tahu sebenarnya sebagai rakyat. Kita rakyat perlukan, ya, pemimpin yang tegas macam PMX. Tetapi dalam masa yang sama, seperti mana dia bercakap, seperti itu juga dia perlu melaksanakan kerja. Merangka polisi, ya, buat satu RUU baru, ya, undang-undang baru. Untuk apa? Rakyat boleh mengadu direct pada mereka dan diambil tindakan serta-merta. Tindakan yang adil, tindakan yang tuntas, tindakan yang tidak menyebelahi politik, sentimen, ya, bangsa, agama. Tidak. Kalau didapati salah, ambil tindakan dengan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suman Siwam. Ini adalah sebagai pandangan saya.